Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam perkenalan daripada saya, Zahra Naura binti Muhammad Hazlan berumur 11 tahun. Bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz yang terletak di Teluk Intan, Perak. Kod sekolah ABB 5075. Suatu ketika dahulu, kita telah digemparkan dengan satu virus yang telah banyak merenggut nyawa manusia di seluruh dunia. Tetapi, tidakkah yang pantas daripada kerajaan dan dunia, virus ini telah berjaya dikawal dan kita dapat menjalani kehidupan yang normal kembali. Hari ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah buku yang sangat relevan dengan situasi semasa. Bertajuk COVID-19 Kita Semua Hero. Hasil karya panel penulis Ana Muslim, buku ini merupakan sebahagian daripada siri Edokomik Ana Muslim dan diterbitkan oleh Ana Muslim Sendirian Berhad. Buku ini mengandungi 160 muka surat, ilustrasi buku yang menarik dan berwarna-warni. Menarik minat saya untuk membedah isi buku ini. COVID-19 Kita Semua Hero mengisahkan tentang pandemik COVID-19 yang melanda dunia dan bagaimana setiap individu termasuk kanak-kanak memainkan peranan penting dalam memerangi wabak ini. Buku ini menyampaikan maklumat mengenai virus COVID-19, langkah-langkah pencegahan dan kisah-kisah inspirasi tentang petugas barisan hadapan serta individu yang menunjukkan keberanian dan keprihatinan dalam menghadapi cabaran pandemik. Buku ini menarik kerana menggabungkan elemen pendidikan dan hiburan melalui format komik berwarna yang disertakan dengan infografik. Gaya penyampaian yang ringkas dan mudah difahami menjadikannya sesuai untuk pembaca muda. Selain itu, ilustrasi yang menarik membantu dalam menyampaikan mesej dengan lebih berkesan. Novel ini menekankan pentingnya tanggungjawab sosial, kerjasama dan kepatuhan kepada arahan pihak berkuasa dalam menghadapi krisis kesihatan. Ia juga mengajar pembaca tentang kepentingan menjaga kebersihan, mengamalkan penjarakan sosial dan menunjukkan empati kepada mereka yang terjejas. COVID-19 Kita Semua Hero sangat sesuai dibaca oleh semua golongan, terutamanya kanak-kanak dan remaja, sebagai bahan bacaan yang informatif dan inspiratif. Buku ini bukan sahaja memberikan pengetahuan tentang pandemik, tetapi juga memupuk nilai-nilai murni dalam diri pembaca. Sekian perkongsian daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar. Bye. Assalamualaikum.